Kenapa harga emas public gold tak serendah harga emas yang dijual di bank? Itu soalan yang selalu saya terima. Kalau harga emas di bank lebih murah dan spread pun lebih nipis, kenapa pakar-pakar emas tak beria-ia sarankan beli emas di bank? Jawapan ringkas saya, pertama, kalau beli emas sekadar nak tengok nombor, saya rasa emas bank lah lebih baik. Tapi kalau nak emas fizikal, public gold jauh lebih baik. Kedua, emas public gold tak pernah lebih murah dari emas-emas yang dijual di bank-bank. Ini pengalaman mentor saya sejak dulu 10 lagi dalam dunia emas pelaburan. Ketiga, fokus public gold, emas fizikal. Kita boleh beli dan dapatkan emas fizikal dengan harga lebih murah dan cara yang lebih mudah. Keempat, emas bank walaupun boleh keluarkan fizikal, tapi fokus mereka cuma sekadar nombor, bukan emas fizikal. Kelima, kalau nak dapatkan emas fizikal di bank, kos akhirnya akan jadi mahal dan proses serta syaratnya pun susah. Keenam, dan bila nak keluarkan emas fizikal, bank tak beli balik emas tu atau syaratnya sangat cerewet. Kalau nak pakai duit, kena jual di tempat lain. So yang tempat lain tu spread value selisih harga tentunya sangat tinggi. So kita rugi. Ketujuh, akhir sekali kena tahu, public gold adalah kilang emas. Bisnes public gold hanyalah emas. Sebaliknya bank bukan mengeluar emas. Core business bank bukanlah emas, tapi jual hutang. Yang ke-8, siapa nak labur dalam emas fizikal, memang public gold yang terbaik. Kalau nak labur dalam emas hanya sekadar nak tengok harga naik turun macam saham, public gold bukanlah platform terbaik. Mudah-mudahan perkongsian saya ini bersifat umum dan bermanfaat. Bagi siapa yang nak mula simpan emas hari ini juga, klik link di bio atau DM hubungi saya terus. Saya akan bantu sebaiknya. Tengok tutorial pin video di profil saya.